Ada daun ubi sahabat semua. Zara nak masak hari ini. Allah, ambil dulu nih. Kalau minyak Zara pula habis. Oh, lupa. Tak buka lagi. Semalam lupa dah buka minyak. Minyak tu. Goreng ayam je. Hai sahabat semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nah, goreng ayam dah. Masukkan serbuk kunyit. Garam sedikit. Setengah ekor ayam. Tadi nak masak ayam biryani pagi ni. Ini cukup seekor ayam. Setengah ekor. Bismillah. Goreng ayam. Blender. Bawang. Zara ada bawang. Guna halia bawang putih. Halia bawang putih. Guna bawang besar, bawang kecil. Nah, yang ni Zara nak tumis. Yang ni Zara nak blender. Kue kata nak servis tapi tak datang pun. Dah 3 hari dah. Kata daripada 2 hari lepas. Mula tak sehat. Hari kedua kata rumah banjir. Ni dari ketiga dah. Dia kena hancur sangat. Dia tekstur kasar-kasar sikit. Saya tekan pucuk ubi sementara nak tunggu ayam. Ni hari tu bawa balik dari kampung kan. Sempat dah Zara petik ubi kat rumah, kat belakang rumah mak mertua Zara. Hari ni Zara nak tumis ubi. Ayam biryani Zara masak untuk anak Zara. Zara nak goreng ikan, masak ayam biryani, pucuk ubi, tumis, goreng, belacan. Tahu Zara. Ada apa namanya suhun. Bihun hari tu. Ingat kena masak lemak. Hari-hari lemak. Aduh, stop dulu lah masak lemak. Kita tukar tumis-tumis ni. Sebab tu Zara kena masak 2 menu. Kalau Zara masak ikan goreng je tak cukup. Tu Zara fikir masak apa dengan ayam. Zara masak ayam biryani je lah. Ada rempah biryani ada. Bahan cukup tak cukup kita jadikan dia jadi sedap dah. Zara nak celur ketak ni. Celur ketak apa tengok. Ni ubi pulut kan sedap sikit. Panjang daunnya. Hujan-hujan cantik elok. Kalau orang jual, ya Allah, daun-daun tua pun dia jual. Ni Zara ambil pucuk-pucuk muda je. Nampak macam banyak, tapi nanti dah ada tumis sikit je. Campur dengan bunga kantan, wangi sikit dia. Bagi ayam masak ajak separuh masak. Basuh juga. Zara tak celur lah sebab dia tak pahit kan. Dia sedap sikit pulut. Apa dia ubi pulut ni. Basuh. Perap gitu-gitu je. Nanti Zara nak tumis. Panas pagi ni. Tapi petang-petang nanti cuaca dia berubah. Tak tentu. Bagi dia berehat kejap. Zara nak settlekan ayam dulu. Zara punya sudip. Goreng masak rempah. Daun salam 4 sekawan.
Bawang merah besar, bawang putih halia. Daun pandan tercari kan. Maka ketumbar tinggal sebatang ya. Boleh ya. Berbagi bau harum ya. Udah garing sedikit baru Zara masukkan yang Zara blender ya. Tak hancur halia nih. Tomato, Zara tahu tomato puri, Zara guna tomato biji lah, tumis sampai hancur. Sebelum ini Zara nak goreng ikan Zara. Zara masukkan serbuk cili, Zara main agak habis nih. Zara tak ada paste cili, dah habis dah cili kering Zara. Pasal guna serbuk, Zara guna rempah biryani dalam manggaran dalam 5 sudu, mana gagak dia Zara. Bau dia dah sedap dah. Ini dia pernah cukup dah lah Zara. Ikan goreng. Nak goreng putih ubi pula. Sos cili sikit, sos tomato sikit. Pelajak pula nanti. Lagi masuk ayam. Kentang pun dah empuk dah. Masukkan daun ketumbar. Sedikit garam, cukup rasa. Siap. Dah nak masak sayur. Nampak macam sikit, masak banyak pula. Bawang merah, bawang putih, ikan bilis belacan. Garam, cukup rasa, siap. Nak bagi kuah, berkuah sikit. Sedap tahu bunga kantan ni. Bunga kantan Zara bawa daripada Sarawak. Tahun lepas tengok Zara konsumkan sampai sekarang okey lagi. Bau, Masya Allah. Lama betul Zara tak masak macam ni. Masak lemak dia selalu kan. Kala kita tukar selera, kita tumis. Ikan goreng, tengok pucuk ubi. Cantik kan, sedap bau dia ikan goreng Zara. Ni yang menggoda anak Zara ni. Ayam biryani. Zara buat budu sikit, nak ulam ikan goreng. Nak hujan. Kita nak boleh buat jambu jap. Ini pakai. Sampai sana, jambu dia habis. Tak jadi. Lepas tu balik kita dah pergi DIY je. Habis dah jambu dia. Dah tak ada. Dah habis. Pergi DIY jap. Nak cari apa nama tu? Besok ada pertandingan Hawaii. Pakai pakaian Hawaii. Akif ada baju dia, ada seluar dia. Tapi cermin mata tak ada. Nak kena cari lah. Jom. Mana Akif? Akif dia lari dulu tengok.
Cari cermin mata ke, cermin mata. Tujuan utama. Sini sana cari cermin mata. Cari cepat cermin mata mana? Mana tempat budaknya? Cermin mata cari. Ini satu je mata, Mama. Ini cermin mata nih. Mama. Ni. Mama. Pilih cepat cermin mata mana? Ini okey. Ni pakai yang ni lah. Ni okey weh? Ke ni? Kau nak cermin mata mana cepat? Betul trend. Iya, tengok sini. Tengok. Frame tu tengok gambar ni. Letak gambar ni ya. Allah. Okey tak? Ni bang. Yuk. Ada saiz besar ni. Ni gambar combo dia. Ni pun lawa juga. Ini bingkai kayu. Oh, ni ada dua lah. Satu je ni. Okey. Gambar nanti gambar combo tu. Cara nak cari sudut tu ada tak penyepit tu. Cara nak cari penyepit macam gini. Tapi saiz besar tak ada tu. Ini saiz kecil. Tak ada lah. Susah pula nak ada stok. Tak ada. Penyepit. Susah pula ada stok ni. Ni ada plastik sampah. Sekarang nak ambil yang kecil ni. Besar sikit. Ni apa? Dari apa? Gary? Offer ke? RM28. Dah cukup lah 2. Ni 2. Mana ni? Apa lagi cara nak cari ni? Oh, ni sedap. Nak letak cari ni. Ni kedap tu kan? Kau hujung sana okey ya? Ni macam dah tak ada. Ni Zara letak-letak nanti lupa Zara nak ambil. Mana Mama? Ya, masuk sini. Suami Zara ambil. Kat mana Mama? Biskut Gary ni bawa pergi sana. Tangan semua penuh. Siapa? Aku buka macam ni. Zara tengok. Tapi tak ada saiz kecil besar. Hijau. Yang putih dah habis. Mana? Kakak. Dah. Apa? Kau nak pakai terus? Tak. Tak boleh juga ke? Nanti papa tu. Kat mana tempat topi Jom ke sini. Tengok. Mau tak? Sikit je sini. Dah bersila kat bawah ya Allah. Tengok tepi-tepi tu. Warna hitam. Besar pula. Lelaki perempuan boleh pakai. Sekolah tahu apa? Sekolah tahu. Tengok lah, kecil tu. Tu warna hijau tu. Banyak topi tu ke. Naik kat kecil gitu lah. Hujan Oh, lebatnya hujan. Okey tak? Dari topi pun dah sejam. Baik baju dah angkat ni. Dia tak boleh pakai tu. Tu perempuan punya. Aku kena pakai gelap-gelap sikit. Warna hitam ke warna
Biru tua tadi ke. Tengok. Ha, ni okey sikit ke? Nak warna apa? Besar ke? Ini je. Ha. Ini American lagi. Ha, American lah. Tengok. Janji bertopi dah. Tapi macam mana boleh? Ha, cepat janji bertopi cepat. Ha, dah. Jom. Tengok. Pakai spek. Tengok ngam tak? Mana spek tadi ya? Dia boleh adjust tak? Dah habis ke tu? Ha, tengok. Ha, dah jom. Hujan je ni. Hujan. Ha? Cari topi dia. Kopi dia kat mana? Kat belakang tu. Tengok ngam dekat kereta tu. Macam mana? Tunggu Papa reverse. Nanti kakak tunggu Papa reverse. Dah masuk cepat. Ada ni lah. Ini lah mama. Ha? Beli buah. Durian. 3.12. Ini buah nangka. Nangka sebiji berapa? Entah tadi sebiji RM4. Ambil 3 pack ni RM12. Ambil lah. Hari tu dah beli yang dah siap tu susah betul nak mengupak ya. Ngupas dia, Zara ambil dah siap packing dia. Ambil 3. Sebaik sebelum keluar tadi angkat baju dulu. Kalau tak habis baju. Beli durian, singgah beli durian juga. On the way nak balik tu dia baru susun durian. Ambil lah. 1 biji RM7, 2 biji RM12. Ha. Ini tadi semua RM36. 6 biji tak tadi semua Zara ambil. Durian. Beli betik sebiji RM1. Betik RM1. Suami Zara ambil 2 biji. Dia suruh buka terus, makan terus. Ambil jambu batu. Tadi nak beli jambu batu ke sana sebab nak ambil asam dia. Tapi jambu batu dah habis. Esok lah datang lagi. Beli jambu batu sebiji RM1. Dia dah buat harga lelong dah. RM1 okey lah. Buat. Kita nak makan buah. Okay, sebab video Zara sampai sini dulu. Sahabat semua. Kita jumpa di next video. Ambil 4 biji je. Jambu dia pun macam dah reject juga. Tapi boleh makan lagi. RM1 boleh kan.